Okey, sekarang kita berada di Fuji Q Highland yang terletak di Fuji Yoshida, Yamanashi, berdekatan ataupun berjiran dengan Gunung Fuji. Jigi, kalau kau nak tahu, tempat ni dulu ice skating je Jigi. Tapi bila tahun 1961, tempat ni berevolusi, bertukarlah nama dia jadi Fuji Highland. Fuji Q Highland. Fuji Q Highland. Jadi konsep dia jadi taman tema lah senang cerita. Bila cakap taman tema ni adalah benda yang macam orang kata menggelikan. Tapi kita kat sini orang kata release tension. Masalahnya dia cakap stress free. Tapi tengok benda belakang ni macam lagi stress je. Banyaklah aktiviti kat sini Jigi. Kau macam seronok je kenapa? Tak, aku takut sebenarnya. Aku pun takut tapi kita masuk. Ada masuk dalam? Ada. Jom, kita dulu Roy. Jadi kalau apa-apa jadi, kita kan takut lah kau. Kita kan takut berdua kan. Pegang tangan lah. Tangan tidak lagi. Juga sekarang. Tapi cantik ke mana? Cantik tempat ni. Jigi, kita boleh tak gambar kat sini Jigi. Kalau kau nak lah. Boleh je. Alah-alah kat sini kita tak gambar. Aku tengok kereta ngeping tu. Wow, tapi dia punya persekitaran ni dia macam ada ala-ala sikit lah. Kalau nak orang kata disamakan lah, dikaitkan dengan Malaysia macam dekat Fraser Hill. Tahu Fraser Hill? Fraser Hill ataupun Bukit Tinggi Pahang. Sebab apa? Bila dekat Bukit Tinggi Pahang tu sekarang ni orang pergi bukan nak macam kat sini taman tema. Kat sana orang nak santai-santai minum kopi, kata anak muda zaman sekarang healing. Aku boleh lah bawa family aku di situ. So okey. Kalau kat sini jauh sangat. Alah, tapi ada rezeki apa salahnya buat sini? Wow. Bila saya tengok je pintu gerbang tu, saya terus jadi gila. Sebab daripada dunia anime, tiba-tiba saya dapat tengok yang betul-betul punya, yang realistik. Kampungan, kamu bisa? Bukan, tu bisa. Kampung Konoha. Ini kan Konoha, bukan Konoha jangan. Konoha tu kampung Naruto. Tengok pintu gerbang kat belakang ni. Ini dia punya gerbang ni sangat-sangat ikonik. Kalau orang-orang anime nampak je terus macam, "Uish, ini cerita Naruto." Jadinya bila saya datang kat Fuji Q ni, antara sebab dia ialah saya nak tengok pekan Konoha yang menjadi ikonik dalam dunia anime ni. Aku jujur cakap dengan kau. Aku tak tengok Naruto, jadi kau kena kongsi betul lah aku. Boleh tak? Cerita Naruto ni agak sedih sikit lah. Sebab Naruto ni dia kena pulau dengan dia punya kawan-kawan, dia punya jiran semua. Kenapa? Sebab badan dia ni ada Jinchuriki ekor 9. Jinchuriki ekor 9? Badan dia ni ada monster yang menakutkan. Yang dulu dia mengacau orang kampung. Aku rasa lagi elok kan kau tunjuk kat dalam. Itu faham. Tahu lah. Berang lah. Ini lah perkampungan Naruto. Nama dia? Kampung Konoha. Yang kau tengok ni, ini nama dia Cikgu Kakashi. Dia suka membaca buku. Aku minat lagu dia. Lagu dia? Kakashi hatiku. Kan, salah. Dia tak ada lagu, tapi dia ada buku dia sendiri. Dia lah. Dia ada buku sendiri, tapi aku lupa lah dia buku apa. Okey, tidak. Kalau dia cikgu, maksudnya dia mengajar Naruto juga lah. Betul. Okay, lagi. Kat sini tempat Naruto makan ramen. Ini pun boleh. Ini lupa. Siapa lah? Tapi dia kawan Naruto lah. Tapi dia ada satu kuasa yang boleh mengeluarkan bayang. Dia boleh kunci bayang kau tak boleh bergerak langsung. Dia guna bayang kunci bayang aku. Okey, dia ada cakra yang boleh tak boleh bergerak. Lagi. Macam bodoh lah makin bodoh ni. Yang tu aku nampak. Okey, itu kejap kacau dulu orang ambil gambar. Tapi kau cerita je lah. Tu siapa? Ini nama dia Cikgu Jiraiya. Cikgu? Naruto ni panggil Cikgu Jiraiya ni betapa gatal. Sebab dia ni sangat-sangat gatal bila nampak perempuan cantik. Tapi walaupun dia gatal macam mana pun, dia power gila weh. Cikgu Jiraiya. Dia panggil Atuk ni sebenarnya. Atuk betapa gatal. Aku masuk tadi jumpa Kakashi. Lepas tu lagi seorang tu. Lepas tu Cikgu Jiraiya. Aku nampak perempuan depan tu. Ini yang paling famous dalam cerita Naruto ni Jigi. Jantan dia. Cikgu tu, ni bukan cikgu, ni Hokage. Ni Hokage berapa aku lupa. Nama dia Tsunade. Nenek Tsunade. Nenek? Macam nenek muda nenek? Ya, dia ada satu kuasa tu yang boleh jadi muda. Jadi asal dia adalah tua? Ya. Dia ada cakra yang boleh membantukan dia untuk awet muda. Faham. Ni weh, kuasa
saja boleh keluarkan lintah. Lintah? Lintah. Nama lintah dia Kumpul. Tak apalah. Kita lagi tengok sana pula. Pada pendapat saya ni adalah memang peminat Naruto. Sebab dulu saya suka buat shuriken guna kertas. Ini ada aktiviti balik shuriken lagi. Balik shuriken? Balik shuriken tu apa? Shuriken tu macam alat ninja Ha. yang kau balik di kurang dengan tercocok kat badan. Okey, fancy lah dia kata. So aku kena balik shuriken ni. Masuk kat lubang mana kau balik? Jauh je weh. Macam mana dia? Macam mana? Macam ni boleh. Macam ni boleh. Boleh? Oh, sikit. Terus. Sikit. Kau nampak tak kata yang besar ni? Kata besar ni? Kata besar ni. Nama dia Gama Bunta. Gama Bunta. Gama Bunta. Dia apa tugasan dia? Apa kena-mengena dengan Naruto? Tugasan dia kena tolong Naruto ni untuk mencapai dia punya matlamat lah. Faham. Gama Bunta ni juga dulunya haiwan kepada Jiraiya. Jiraiya yang tadi tu cikgu tu. Dia ada 3. Ada satu kata tu nama yang kecil. Lagi satu kata ni Gama Bunta. Lagi satu apa itu nama dia? Ada 3 nama kata tu. Tapi yang ni lah yang paling selalu tolong Naruto kalau dalam perusahaan. Tahu lah betul. Walaupun ada 2 kau tak ingat tapi tetap kau tahu pasal Naruto. Buat yang ni je selalu keluar dalam episod. Jom jalan ni.